RM138,000 itu adalah nilai duit Daus dalam Versa sekarang. Tapi modal Daus tak sebanyak tu tau. Jadi Daus akan tunjukkan semua angka, termasuklah macam mana Daus kira modal sebenar Daus. Dan yang last kali, macam mana Daus boleh naikkan return yang Daus dapat ni. Jadi nilai sekarang korang boleh nampak 138k kan. And then Daus akan ambil nombor tersebut, tolakkan dengan untung yang Daus dapat daripada segi market performance, and then tolakkan lagi dengan bonus yang Daus dapat daripada referral dan juga Versa Quest yang Daus buat. So barulah jumpa modal sebenar Daus, iaitu RM128,000. Maknanya untung daripada market saja sekitar RM5,300 lebih, dan profit Daus bersamaan lebih kurang 4.16% profit ke atas modal Daus. Jadi rate ini floating, maksudnya berubah-ubah, tidak fix, gantung juga kepada berapa lama tempoh masa korang dah guna Versa Cash Eye ni. Jadi kalau Daus nak senangkan, Daus tunjuk je terus Daus punya profit dah RM9,000 untung supaya nampak lagi lawa, lagi menarik lah nak tunjukkan. Tapi tak, Daus tolak balik dengan bonus supaya korang nampak angka betul dan macam mana pelaburan money market fund ini betul-betul berfungsi. Tapi tunggu jap, kalau tengok gambar ni kan, return base adalah 3.1% per annum untuk bulan April yang lepas. Jadi macam mana Daus boleh buat lebih? Jadi Versa Cash Eye ini melabur dalam sebuah fund yang bernama Aham Aiman Enhanced Eye Profit Fund. Dia syariah compliant, boleh withdraw bila-bila masa tanpa penalti ikut app Versa. Dan kalau ikut app Versa, base net dia adalah 3.1% untuk April 2026. Lepas tu Versa kan dia ada quest. Buat tak simple, dapat reward extra kehadap base tersebut. Contohnya Daus buat fixed rate quest yang bagi rate 3.9% setahun. Tapi ini adalah promo bertempoh daripada Mac sampai April. Jadi quest ni dah tamat lah. So korang kena tunggu quest yang akan datang. Banyak tau quest-quest macam ni setiap bulan akan muncul. So inilah yang Daus kumpul untuk boostkan lagi return Daus supaya dapat bonus lah yang korang nampak tadi, RM4,000 lebih. Jadi guys, Versa ini regulated by Estimation, sebab tu Daus berani letak duit Daus dengan amount yang besar, RM100,000 lebih. Jadi kalau korang nak try Versa, korang boleh daftar Versa guna link Daus profile ataupun masukkan kod VDausDK waktu korang daftar supaya korang mendapat RM10 reward apabila korang cash in lah minimum RM100 ke dalam mana-mana fund yang korang suka lah dalam Versa. Dan ingat, video ni bukan nasihat kewangan. So please, korang kena kaji dulu betul-betul apa yang korang nak invest. Pastikan korang faham dan get ready lah untuk alami risiko naik turun market. Jadi guys, kalau video ni membantu, tekan like sekarang dan follow Daus kalau belum untuk korang nampak update portfolio yang jujur. So itu saja, ciao.